Hai kita semua. Kali ni saya share resepi kek marble berry. 225 salted butter, 30 gram susu pekat. Saya pukul ke semua bahan-bahan ni selama 6 minit dengan kelajuan tinggi. Kalau dah kembang putih, ketepikan dulu. 250 gram tepung naik sendiri. 180 gram gula kasta. 5 biji telur grade A. 60 gram susu full cream. 1 sudu besar Ovalet. 1 sudu teh asin vanila. Pukul ke semua bahan-bahan ni bagi kembang. Saya pukul selama 9 minit dengan kelajuan tinggi. Kemudian campurkan dengan adunan butter yang kita pukul di awal video tadi. Saya sebatikan dengan teknik kaup balik. Bahagi adunan ni kepada 3 bahagian. Bahagian yang ni 200 gram. Yang 2 bahagian ni sama banyak. 1 sudu besar blueberry Imalco dan warna ungu secukupnya. Gaul bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Ambil sedikit adunan ni dan masuk dalam piping bag untuk hiasan. 1 sudu besar Imalco strawberry dan warna pink secukupnya. Gaul bagi sebati. Kemudian ambil sedikit, masukkan dalam piping bag untuk hiasan kek kita nanti. Tuang adunan kek ni berselang-seli macam dalam video ni sampai kedua-dua adunan tu dah habis. Kalau dah habis, kita letak adunan yang warna putih macam dalam video ni. Ratakan bagi kemas. Kalau dah kemas, bolehlah hias macam dalam video ni. Nak hias permukaan kek ni ikut kreativiti masing-masing tau. Macam saya buat yang paling simple. Kek ni saya guna loyang 8x8x4. Bakar kek ni selama 70 minit dengan suhu 140 darjah Celsius. Saya tak panaskan oven tau. Di minit yang ke-60, letak loyang macam dalam video ni bagi permukaan kek kita tak hangus. Kek dah masak, keluar je daripada oven, terus sisip clean loyang dan terus keluarkan kek daripada loyang. Tunggu kek betul-betul sejuk baru kita boleh potong.